Apa itu daim hadas? Orang yang sentiasa berhadas. So, jemaah wanita yang sentiasa keluar putihan, kerap kencing. Pun jemaah lelaki juga yang berlaku selalu kerap kencing. Kita gelarkan orang itu sebagai daim hadas, orang yang sentiasa berhadas. Untuk jemaah yang ada masalah daim hadas, apakah persediaan ekstra mereka kena buat sebelum mula umrah? Pertama, persediaan ekstra yang dia kena ada, iaitu ilmu nak buat ibadah bagi orang yang daim hadas. Yang ada masalah daim hadas, tuan-tuan kena tahu cara nak buat ibadah tawaf, ibadah solat, kena belajar. Itu yang persediaan pertama. Yang kedua, khususnya bagi jemaah yang nak pergi umrah ni, kalau ada masalah kencing tak lawas, kena bawa pampers yang jenis zip-on. Jangan pakai pampers yang bersarung. Sebab kalau kita pakai pampers yang bersarung, takut kena dam nanti. Bila mana kita tengah tawaf, kita terkeluar najis, keputihan ataupun keluar air kencing, ketika itu wuduk kita tak batal, tawaf kita sah. Habis dibuat tawaf, solat fardu. Solat fardu pun boleh menggunakan wuduk yang sama juga. Tak ada masalah. Itu kes bagi orang yang ada masalah daim hadas. Tak ada masalah daim hadas, bila dia terkencing, otomatik batal, kena ambil wuduk baru. Dapat sesuatu? Komen dapat. Luar biasa.